Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan C bagi khusus inovasi produk dan keusahawanan 2 ingin membentangkan projek inovasi kami yang dinamakan sebagai GrabPink. Kumpulan ini terdiri daripada 4 orang ahli iaitu saya sendiri Muhammad Aziz Faizi, Muhammad Aziz Luman, Farhad Dawishi dan juga Muhammad Nur Ashraf. Bagi GrabPink ini adalah merupakan sebuah perkhidmatan e-hailing inovatif yang dirangka khusus untuk memenuhi kumpulan wanita. Fokus utama perkhidmatan ini adalah untuk menawarkan keselamatan, keselesaan dan juga privasi yang lebih terjamin kepada pengguna-pengguna wanita di luar sana, terutamanya ketika menggunakan pengangkutan pada waktu malam atau di kawasan yang terpencil. Operasi awal GrabPink ini akan dijalankan di kawasan yang strategik seperti Bandar Baru Bangi ini, yang dikenali sebagai kawasan yang sangat padat dengan komuniti wanita, termasuk pelajar, ibu berkerjaya dan juga golongan profesional. Latar belakang macam mana idea ini tercetus adalah berdasarkan isu keselamatan yang sering dibimbangi oleh pengguna wanita, terutamanya ketika menggunakan pengangkutan awam dan juga perkhidmatan e-hailing. Biasanya, banyak kes yang dilaporkan menunjukkan wanita menjadi mangsa gangguan ataupun berasa tidak selesa ketika menaiki kenderaan bersama pemandu lelaki. GrabPink hadir untuk menyediakan alternatif yang lebih selamat dan juga mesra wanita. Selain itu, inisiatif ini juga berperanan sebagai platform untuk memperkasakan wanita dengan membuka peluang pekerjaan kepada pemandu wanita tempatan. GrabPink dalam perbincangan ini mengutamakan isu yang sangat penting iaitu keselamatan dan keselesaan wanita ketika menggunakan perkhidmatan e-hailing. Terutamanya pada waktu malam, ramai wanita berasa tidak selesa atau bimbang terhadap risiko gangguan seksual dan kekurangan pilihan untuk memilih pemandu wanita. GrabPink diperkenalkan bagi menyelesaikan penyelesaian untuk untuk pengguna wanita yang untuk merasa lebih selamat dan memfokuskan kepada kawasan yang padat, contohnya seperti Bandar Baru Bangi. Tambahan pula perkhidmatan ini turut membuka peluang pekerjaan kepada pemandu wanita sekaligus memperkasakan mereka secara ekonomi dan sosial. Dari sudut nilai tambah, GrabPink tidak hanya menawarkan servis asas e-hailing, kami menyertakan beberapa ciri eksklusif yang benar-benar memahami keperluan wanita. Antaranya ialah butang kecemasan dan sistem penjajakan masa nyata bagi menjamin keselamatan semasa perjalanan. Kami juga menyediakan servis khas untuk ibu dan anak seperti kerusi bayi serta kenderaan mesra wanita yang lengkap dengan tisu, cermin dan tuala wanita. Selain itu, kami turut merancang ruang komuniti dan program sokongan khas untuk pemandu wanita. Ini menjadikan GrabPink bukan sekadar satu perkhidmatan tetapi satu inisiatif eksklusif yang memberi impak sosial kepada wanita sahaja. Bisnes model Canvas GrabPink, sebuah perkhidmatan transportasi inovatif yang memberi tumpuan kepada keselamatan wanita. Yang pertama adalah key partners. GrabPink bekerjasama dengan beberapa rakan strategi antaranya GrabCar sebagai penyedia perkhidmatan transportasi utama. Yang kedua adalah key activities. Aktiviti teras GrabPink termasuklah tempahan melalui aplikasi mesra pengguna, promosi untuk mencapai lebih ramai pengguna. Yang ketiga adalah key resource, di mana sumber utama GrabPink, pasukan pembangunan aplikasi, mandu dan kaki tangan terlatih. Yang keempat adalah nilai tambah, di mana GrabPink ditawarkan keunikan ciri keselamatan seperti butang keselamatan. Yang kelima adalah hubungan pelanggan, di mana GrabPink bina hubungan melalui sokongan pelanggan 24 jam dan program ganjaran untuk pengguna setia. Yang keenam adalah saluran, di mana GrabPink boleh diakses melalui aplikasi mudah alih Android dan iOS, media sosial Facebook, Instagram dan TikTok. Yang ketujuh adalah segmen pelanggan, di mana sasaran utama GrabPink adalah wanita bekerja dan pelajar, ibu dan keluarga, wanita yang perlu bergerak pada waktu malam dan juga pelancong wanita. Yang ke-8 adalah cost structure, iaitu cost operasi GrabPink, iaitu pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi dan juga gaji pemandu insentif. Yang terakhir adalah yang ke-9, sumber pendapatan GrabPink dari cas perjalanan, langganan premium dan iklan dalam aplikasi. Perjalanan aplikasi GrabPink ditunjuk melalui prototipe ini. Pertama adalah login. Pengguna akan masuk ke aplikasi untuk halaman log masuk dan mengisi nama dan kata laluan. Yang kedua adalah halaman daftar akaun, di mana pengguna boleh mengisi nama, email, kata laluan dan tarikh lahir dan tekan button sign up. Yang ketiga adalah pengesahan pendaftaran. Yang keempat adalah halaman utama. Situlah tempat pilihan jenis perkhidmatan kenderaan. Yang kelima adalah paparan tambahan iaitu wallet dan pilihan lokasi. Yang keenam adalah peta lokasi, di mana pengguna boleh melihat peta dan senarai lokasi terdekat seperti UKM, KLCC dan sebagainya. Yang ketujuh adalah perkhidmatan tambahan, di mana GrabPink juga menawarkan perkhidmatan tambahan seperti emergency button dan lain-lain. Yang ke-8, menu navigasi. Pengguna boleh mengakses semua home, about us, service dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah about us tentang kami iaitu GrabPink. Kajian pesaing.
Pertama, pengangkutan awam. MRT, LRT, bas merupakan pesaing tidak langsung GrabPink kerana tambangnya murah dan laluan tetap. Namun, ia tidak menjaminkan keselamatan dan privasi, terutamanya bagi wanita berjalan ke stesen pada waktu malam. Yang kedua adalah servis perkhidmatan berkenderaan. Grab, Air Ride dan InDrive masing-masing menawarkan kelebihan tersendiri seperti liputan luas, tambang kompetitif dan rundingan harga. Namun, ketiga-tiga pesaing ini tidak menyediakan ciri keselamatan khusus untuk wanita atau pilihan pemandu wanita, menjadikan GrabPink lebih relevan dan selamat untuk pengguna wanita di Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi kepada game plan, iaitu business timeline. Pada tahun 2025, tahun pelancaran penubuhan asas, penubuhan syarikat pembangunan aplikasi GrabPink. Dekat situ kita baru starting untuk pembinaan pada tahun 2025. Dan yang kedua pula ujian prototipe aplikasi dan pengambilan driver wanita di sekitar Bangi. Dan yang ketiga, latihan keselamatan dan sokongan untuk komuniti pemandu. Dan keempat pula, pelancaran rasmi di sekitar Bandar Baru Bangi. Pada tahun 2026 pula, pengukuhan operasi. Meluaskan operasi ke kawasan Lembah Kelang selain daripada Bandar Baru Bangi, iaitu Kajang, Ceras dan Shah Alam. Kempen kesedaran keselamatan wanita dan pemasaran digital. Menambah fungsi aplikasi, iaitu langganan premium dan komuniti wanita. Seterusnya, pada tahun 2027, untuk pengembangan skala, operasi diperluas ke 5 bandar utama, iaitu Ipoh, Johor Bahru, Melaka, Seremban dan Pulau Pinang. Kerjasama strategik dengan NGO wanita dan pihak universiti. Penambahan 500 pemandu wanita berdaftar untuk menjadi driver GrabPink. Pada tahun 2028 pula, pendigitalan dan pembangunan. Integrasi AI untuk keselamatan, iaitu seperti pengesahan wajah ataupun ramalan risiko, pelancaran modul GrabPink Family, servis khas untuk ibu dan anak, penawaran pelan langganan korporat, iaitu majikan tempah untuk staf wanita. Dan seterusnya, pada tahun 2029, penjenamaan dan pengukuhan jenama. Penjenamaan semula aplikasi dengan UI ataupun UX lebih mesra pengguna dan perluas, bukan sahaja di KL, Selangor, kita juga memperluas ke Sabah dan Sarawak. Target pencapaian 10,000 pengguna aktif bulanan dan 1,000 pemandu wanita yang aktif. Pada tahun 2030 pula, pasaran dan scalability Asian. Ekspor model ke negara jiran seperti contoh Brunei, Singapura dan Indonesia. Anugerah keselamatan wanita pengiktirafan SDG setempat. GrabPink sebagai jenama pemimpin e-hailing selamat untuk wanita di Asia Tenggara. Jadi sebagai penutup, GrabPink merupakan inisiatif e-hailing khas wanita yang mengutamakan keselamatan, keselesaan dan pemerkasaan. Ia bukan sekadar platform, tetapi simbol komitmen untuk mewujudkan mobiliti yang lebih inklusif dan mesra wanita di Malaysia maupun di Asia Tenggara. Dengan pendekatan strategik dan teknologi yang selamat, GrabPink membuka ruang wanita melangkah dengan lebih yakin dan bebas dalam setiap perjalanan. Jadi itu saja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.